Pernah tak kita terfikir, kenapa sistem pendidikan kita sentiasa berubah? Kenapa ada pelan, ada transformasi, ada macam-macam pembaharuan? Sebenarnya semua ni ada sebabnya. Dan hari ni, kita nak kupas dengan lebih santai tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kalau kita nak sembang secara santai tentang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, mungkin ada yang tertanya-tanya, penting sangat ke benda ni sampai perlu ada satu pelan yang besar yang dirancang secara teliti. Tetapi kan, bila kita duduk dan renung kembali, sebenarnya pelan ni bukan sekadar dokumen rasmi ataupun dasar kerajaan semata-mata, tetapi ia menyentuh kehidupan kita semua secara langsung. Pendidikan bukan hanya tentang pergi ke sekolah, duduk dalam kelas dan menjawab peperiksaan, tetapi ia adalah satu proses yang membentuk siapa kita sebagai manusia. Macam mana cara kita berfikir, cara kita buat keputusan dan cara kita lihat dunia di sekeliling kita. Dalam dunia hari ini yang berubah dengan sangat pantas bagi saya, di mana teknologi berkembang tanpa henti dan persaingan berlaku di peringkat global. Sistem pendidikan tidak lagi boleh kekal seperti dahulu. Kita tidak boleh hanya menyediakan murid dengan fakta untuk dihafal, tetapi perlu melengkapkan mereka dengan keupayaan untuk berfikir, menyesuaikan diri dan menghadapi cabaran masa depan yang belum tentu kita sendiri dapat bayangkan. Di sinilah pelan ini memainkan peranan yang penting kerana ia memberi arah tentang bagaimana kita ingin membentuk generasi yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, tetapi juga seimbang dari segi nilai, emosi dan kemahiran hidup. Menarik bila fikir macam tu. Maksudnya, pendidikan ni bukan sekadar pasal sekolah aja, tapi pasal masa depan hidup seseorang kan? Jadi, kalau kita dah faham gambaran besar tu, jom kita masuk dengan lebih spesifik. Apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan akses dalam pendidikan? Bila kita bercakap tentang akses dalam pendidikan, ramai yang mungkin beranggapan bahawa ia sekadar bermaksud semua murid boleh masuk ke sekolah. Tetapi hakikatnya, akses itu jauh lebih luas dan mendalam daripada itu. Akses sebenarnya merujuk kepada peluang yang adil untuk setiap kanak-kanak mendapatkan pendidikan tanpa mengira latar belakang mereka sama ada dari segi ekonomi, lokasi tempat tinggal ataupun keadaan keluarga. Jika kita bayangkan situasi sebenar, ada murid yang tinggal di bandar dengan segala kemudahan seperti internet, buku dan sokongan keluarga yang kuat. Manakala ada juga yang tinggal di kawasan pedalaman yang perlu berdepan dengan pelbagai cabaran seperti jarak yang jauh ke sekolah, kekurangan sumber pembelajaran dan tanggungjawab membantu keluarga. Walaupun kedua-dua berada dalam sistem pendidikan yang sama, pengalaman mereka sangat berbeza dan di sinilah pentingnya konsep akses yang sebenar. Sasaran untuk mencapai 100% enrolment bukan sekadar angka semata-mata, tetapi ia adalah satu usaha untuk memastikan tiada seorang pun kanak-kanak tercicir dari sistem pendidikan. Dalam masa yang sama, kita juga perlu memahami bahawa tidak semua murid mempunyai minat dan kekuatan yang sama dalam bidang akademik. Ada yang lebih cenderung kepada kemahiran praktikal dan oleh itu
Laluan seperti pendidikan vokasional menjadi sangat penting kerana ia memberikan peluang kepada murid untuk berkembang mengikut potensi masing-masing. Selain itu, penggunaan data dalam sistem pendidikan juga membantu mengenal pasti murid yang berisiko tercicir lebih awal supaya tindakan dapat diambil sebelum keadaan menjadi lebih serius. Semua ini menunjukkan bahawa akses bukan hanya tentang membuka pintu kepada pendidikan, tetapi memastikan pintu itu benar-benar boleh dilalui oleh murid dengan sokongan yang mencukupi. Bila dengar macam tu, rasa macam akses ni sebenarnya lebih kepada peluang hidup. Bukan sekadar peluang belajar. Tapi kalau semua dah ada peluang, persoalannya, adakah kualiti pendidikan tu sendiri mencukupi? Setelah kita memastikan semua murid mempunyai akses kepada pendidikan, persoalan seterusnya ialah tentang kualiti pendidikan itu sendiri. Kualiti bukan sekadar berkaitan dengan silibus atau kandungan pelajaran, tetapi jauh kepada pengalaman pembelajaran yang dilalui oleh murid. Kita perlu bertanya sama ada murid benar-benar memahami apa yang dipelajari, sama ada mereka berminat untuk belajar dan sama ada mereka mampu untuk mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan sebenar. Malaysia telah menetapkan sasaran untuk meningkatkan prestasi dalam pentaksiraan antarabangsa seperti contoh PISA dan TIMSS. Namun, yang lebih penting ialah perubahan dalam cara pembelajaran itu sendiri. Sistem pendidikan kini memberi penekanan kepada kemahiran berfikir aras tinggi di mana murid digalakkan untuk menganalisis, menilai dan mencipta idea baharu, bukannya sekadar untuk menghafal fakta. Perubahan ini memerlukan peranan guru yang lebih dinamik, di mana guru bukan lagi sekadar penyampai maklumat, tetapi menjadi pembimbing yang membantu murid memahami konsep yang lebih mendalam. Dalam masa yang sama, teknologi juga memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan kualiti pendidikan dengan menyediakan pelbagai sumber pembelajaran yang mudah untuk diakses. Namun, teknologi hanyalah alat dan keberkesanannya bergantung kepada bagaimana ia digunakan. Oleh itu, keseimbangan antara penggunaan teknologi, pendekatan pengajaran yang berkesan dan hubungan yang baik antara guru dan murid adalah sangat penting untuk memastikan kualiti pendidikan yang sebenar-benarnya dapat dicapai. Faham? Maksudnya bukan sekadar belajar, tapi cara belajar itu sendiri yang kena berubah. Tapi dalam masa yang sama, tak semua murid bermula dari tempat yang sama. Jadi, macam mana sistem pastikan semua orang dapat peluang yang adil? Selain akses dan kualiti, equity juga merupakan satu lagi aspek yang penting dalam sistem pendidikan kerana ia berkaitan dengan keadilan dalam pemberian peluang dan sumber kepada murid. Equity tidak bermaksud semua murid mendapat perkara yang sama, tetapi bermaksud setiap murid mendapat apa yang mereka perlukan untuk berjaya. Dalam realiti kehidupan, ada murid yang datang ke sekolah dengan pelbagai kelebihan, manakala ada juga yang datang dengan kekangan seperti masalah kewangan, kekurangan sokongan keluarga ataupun cabaran lain yang mampu untuk mempengaruhi pembelajaran mereka. Oleh itu, sistem pendidikan perlu menyediakan bantuan tambahan kepada golongan yang memerlukan seperti bantuan kewangan, program pemakanan
dan sokongan khusus untuk murid yang berkeperluan khas. Usaha ini penting untuk merapatkan jurang pencapaian antara murid dari latar belakang yang berbeza. Selain itu, aspek perpaduan juga menjadi sebahagian daripada equity, di mana program seperti REMOOC membantu murid daripada pelbagai kaum dan latar belakang untuk berinteraksi dan memahami antara satu sama lain. Hal ini sangat penting kerana pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk melahirkan individu yang cemerlang, tetapi juga untuk membina masyarakat yang harmoni dan saling menghormati. Dengan adanya equity, setiap murid diberi peluang yang adil untuk mencapai potensi mereka tanpa dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak boleh mereka kawal. Bila dengar semua ni, rasa macam 3 benda ni memang saling berkait. Tak boleh tinggal satu pun. Jadi, sebelum kita habiskan, mungkin boleh ringkaskan apa sebenarnya yang kita kena faham daripada semua ni? Secara keseluruhannya, apabila kita melihat kepada aspirasi, akses, kualiti dan equity, kita dapat memahami bahawa ketiga-tiga aspek ini saling berkait dan tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Akses memastikan semua murid mempunyai peluang untuk mendapatkan pendidikan. Kualiti pula memastikan pendidikan tersebut bermakna dan memberi manfaat. Manakala equity memastikan peluang diberikan secara adil kepada semua. Pendidikan bukan sekadar satu sistem atau dasar, tetapi ia adalah satu pelaburan jangka panjang yang memberi kesan kepada masa hadapan negara. Ia melibatkan harapan ibu bapa, usaha guru dan impian murid yang ingin mencapai kehidupan yang lebih baik. Oleh itu, kejayaan pelaksanaan pelan ini memerlukan kerjasama daripada semua pihak, termasuklah kerajaan, sekolah, keluarga dan masyarakat. Jika semua pihak memainkan peranan masing-masing, maka kita bukan sahaja dapat membina sistem pendidikan yang berkualiti, tetapi juga melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan mampu menghadapi cabaran dunia dengan yakin. Pelan pendidikan kita ada 5 aspirasi, tapi kali ni, jom kita bedah 3 tonggak utamanya. Pernah tak kita terfikir ke mana sebenarnya hala tuju sistem pendidikan kita sekarang? Sebab pendidikan ni bukan pasal exam je, ia membentuk cara kita fikir dan pandang dunia. 3 tonggak utama yang kita akan bincangkan ialah akses, kualiti dan juga equity. Jom kita mula dengan yang pertama, akses. Maksudnya, setiap anak-anak kita dapat peluang yang adil. Cuba bayangkan, pengalaman belajar pelajar di bandar dan luar bandar memang jauh berbeza kan? Matlamatnya bukan setakat 100% pendaftaran, tapi juga menyediakan laluan dan sokongan yang betul. Jadi, akses ni macam buka satu pintu dan kita pastikan semua orang mampu melangkah masuk. Okey, semua dah dapat masuk sekolah. Tapi adakah pembelajaran mereka cukup berkualiti? Ini penting. Dan di sinilah tonggak kedua kita masuk. Kualiti. Ia tentang pengalaman belajar itu sendiri. Kita beralih dari sekadar hafal fakta kepada kemahiran berfikir aras tinggi atau KBAT. Maksudnya, peranan guru pun berubah. Bukan lagi sekadar mengajar, tapi lebih kepada membimbing. Teknologi itu hanyalah alat. Yang paling penting, cara ia digunakan untuk bantu proses pembelajaran. Akses dah ada, kualiti pun dijaga.
Tapi setiap murid kan lain-lain. Macam mana nak adil? Ini membawa kita ke tonggak terakhir, equity. Ia bukan tentang sama rata, tapi sama adil. Maksudnya, bukan semua dapat benda sama, tapi semua dapat apa yang mereka perlu untuk berjaya. Contohnya, melalui bantuan kewangan, program makanan dan sokongan untuk murid berkeperluan khas. Jadi, pertama, kita ada akses. Ini untuk pastikan semua orang dapat peluang. Kemudian, kualiti. Untuk pastikan peluang itu betul-betul bermakna dan berguna. Dan akhir sekali, equity. Menjamin peluang itu adil untuk setiap murid. Dan kena ingat, ketiga-tiga tonggak ni tak boleh dipisahkan. Satu tak akan berjaya tanpa yang lain. Ini bukan dasar biasa, tapi satu pelaburan jangka panjang untuk masa depan negara kita.